Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Kartini binti Isa, pengurus operasi Dr. Tuna Sdn Bhd. Okey, hari ini kita sebenarnya mengadakan acara untuk kita perkenalkan tuna golek, yang mana kita boleh tengok kat belakang ni. Okey, tuna golek ni kita guna pakai ikan daripada spesies ikan tuna sirip kuning, yang mana ianya adalah ikan tuna laut dalam. Kita gunakan dan kita marinate sebagaimana kita tahu sebelum ramai orang biasa makan dengan kambing golek, tapi kali ini kita buat sedikit kelainan yang mana kita menggunakan ikan liar laut dalam ini, iaitu ikan tuna sirip kuning. Ikan ni dia sangat baik dari segi nutrisinya. Sebenarnya dia mempunyai high protein dan juga omega 3. Jadi saya harap orang di luar sana dapat menerima mesej ini, yang mana produk yang kita perkenalkan ialah bukan produk yang biasa, tapi adalah salah satu produk yang mempunyai kelebihan yang banyak dan memberi manfaat kepada kita semua.